Suami nak balik pukul 8.30, begini duduk atas sofa, pakai skirt, umur 70. Abang, astagfirullahalazim. Suami itu turun balik rumah flat. Aku silap rumah ke tuan-tuan? Nampak ni? Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Layan elok-elok. Orang tanya pada saya, ustaz, apa rahsia tak nak bagi suami kahwin dua? Dua rahsia. Cukup dua je Kak Som. Pertama, mana dia pergi, ikut. Dah. Mana bang? Surau. Ikut. Pakai telekung datang motor, relax. Abang naik kereta, kau nak naik motor, ikut, naik kereta pula tuan. Habis surau, abang nak ke mana bang? Kedai Tom Yam kejap, ikut. Dia nak buat apa? Nak ke mana bang? Mancing, ikut. Gini bawa joran tuan. Abang mana bang? Jogging, ikut. Abang nak mana bang? Abang nak ni, naik basikal pagi-pagi ni. Beli basikal yang ada 2 seat, kayuh 2 orang lagi bini tuan. Simple. Abang nak ke mana bang? Abang nak Krosos. Abang nak Krosos. Mana bang? Langkawi. Ikut. Tak payah lah. Ya Allah, aku nak Krosos, nak ikut juga. Dia naik flight pukul 11, akak naik flight pukul 8. Sampai dia kat Langkawi, abang, astagfirullahalazim. Lama-lama kak tak nikah kak weh. Nak ke mana bang? Tandas, ikut. Kamu ni gila ke apa tu? 2. Macam mana tak nak bagi suami kahwin lain? Bagi makan kenyang. Ustaz, saya masak untuk suami saya ustaz. Memang terbelahak kenyang dia ustaz. Siapa cakap ustaz? Saya masak 2-3 periuk dia makan. Itu kenyang lain Kak Som. Kenyang benda lain. Bagi makan kenyang-kenyang clear. Nak lagi abang? Tak nak dah. Duduk diam. Sibuk gitu. Yang mana faham, tak faham sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, seperti mana yang Ustaz Abdul Somad sebutkan tadi, selalu kita dengar, selalu kita tengok, selalu diberitahu, maka itulah yang akan kita percaya, yang melekat dalam pemikiran kita. Sekarang orang kata yang tak boleh dipercayai ialah ustaz-ustaz. Sebab tiap-tiap hari akan ada cerita ustaz ni jahat, penceramah ni tak boleh pakai lah apa. Lama-lama semua penceramah tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari duk share dalam media sosial. Memang sial sungguh tuan-tuan. Padan dengan orang kita pun bomoh panggil ustaz, tu masalah dia. Penceramah motivasi pun panggil ustaz. Tok Siap pun panggil ustaz. Tu macam mana? Cuba cakap Tok Siap ditangkap meraba, kan senang? Tak. Ustaz ditangkap meraba. Dalam braket Tok Siap. Buruknya tuan. Yang tipu dalam pakej umrah tu ialah travel agency. Bukan ustaz pun, tapi pasal dia pakai kopiah, ustaz ni memang tak boleh pakai. Kesian ustaz tuan-tuan. Setiap hari cerita tentang itu saja. Saya hari itu ada kes apa, ustaz manakah kena tangkap atas tuduhan apa nama merogol ke apa benda, saya lupa dah. Orang telefon saya. Penceramah yang berasal dari Perak itu, penceramah terkenal yang berasal dari Perak. Saya baca berita tu, siapa dia? Padan dengan berita tu pun tak cerita. Seorang penceramah terkenal berasal dari Perak ada yang ditahan polis, ada tuduhan merogol. Orang telefon, Assalamualaikum. Syekh? Ya, Datuk. Ada ke mana? Ada kat rumah tu? Tak ada ke mana lah? Tak ada. Ni malam ni free tu. Tak, saya tanya lah. Maksudnya apa? Syekh? Ya. Ada kat mana je? Dekat rumah. Tak ke mana no? Faham dia apa? Tak masuk lokap ke? Nampak tu tak? Dia ingat saya yang kes rogol tu. Bila keluar 3-4 hari lepas tu, penceramah terkenal. Siapa dia? Saya tak kenal ustaz mana tu. Ni, media tu pun satu hal. Oh, serupalah dengan Mak Tiri. Dalam drama, yang paling jahat siapa? Mak Tiri. Bapak kamu nak kahwin lain. Kamu kalau dapat Mak Tiri, dipekuk dengan striker tau. Mana tu? Mana opah tahu? Opah tengok TV.
Mak tiri tu nama Mak Kiah. Mulut popek. Bila suami pergi kerja, tinggal anak tiri. Oh, dipijaknya anak tiri. Bila suami balik, alalala anak emak. Nyampahnya aku. Dia faham kalau dapat mak tiri macam itulah engkau. Drama memainkan peranan mak tiri jahat. Lagi teruk bapak tiri pun dijahatkan. Bila dapat bapak tiri, dalam drama dia jadi apa? Merogol anak tiri. Maka bila mak dia nak kahwin, engkau kalau dapat bapak tiri, dirogolnya engkau. Mana opah tahu? Opah tengok TV, bapak tiri tu misai bertaring tahu. Dia rogol anak dia. Engkau macam itu dah. Anak cucu dia jawab, nanti saya pun dirogol. Opah pun tahu, opah pun dirogol juga. Juga. Sudah tuan-tuan. Mana kau tahu? Aku tu tengok TV, opah pun kena rogol. Sudah tuan-tuan. Akhirnya orang benci pada bapak tiri. Padahal saya dibesarkan oleh bapak tiri. Bapak kandung saya meninggal tahun 73. Saya dapat bapak tiri tahun 77. Bapak tiri saya tak pernah pulas telinga, tak pernah jentik, tak pernah pukul, tak pernah tampar pun. Baik yang amat tuan-tuan untuk kami 7 beradik. Dia umur 30, mak saya umur 40. Dia 30, mak saya janda anak 7, 40 tahun umur. Sanggup dia kahwin, elok je. Kenapa drama tak buat macam itu? Kenapa drama tak buat macam itu? Macam tadi lah Ustaz cakap, orang tak minat dia. Tujuan dia bukan tak minat semata-mata, nak membencikan. Berapa banyak mak tiri yang baik, tetapi yang digambarkan mak tiri jahat. Siapa dia? Normadiah. Cerita apa? Ingat tak cerita Normadiah tu? Allah, jahatnya Normadiah. Dipijak, dicubit. Yang kena pijak cubit tu siapa? Bak Latif. Yang dipijak tu Bak Latif, dicubit, tampar sungguh-sungguh loh. Sampai sekarang kita takut kalau dapat mak tiri macam Normadiah. Dia pun tobat lahun tak kenal Normadiah. Begitulah dengan kahwin lebih pada seorang. Ada tak drama filem yang menunjukkan kahwin lebih pada seorang cantik, seronok, bahagia? Tak ada. Yang ada apa? Pejamkan mata dan bayangkan Abuya. Sudah tuan. Yang tu banyak. Yang tu banyak. Hai senangnya dalam hati. Nampak tak? Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai sambung. Nampak sambung tu. Tak ada yang baik menikah seorang, tak ada yang baik drama menikah seorang dua orang, tak ada baik, jahat semua entah. Padahal berapa banyak yang menikah lebih seorang sangat bahagia. Maka timbullah anti kepada poligami. Kerana apa? Media, masyarakat. Padahal dalam masjid ni, surau ni, berapa ramai yang menikah lebih seorang? Kalau seorang je nampak belakang tu. Kalau ada angkat tangan macam saya tuan. Tak ada pun. Semua seorang je isteri. Maknanya apa? Yang kahwin 2 sikit. Yang kahwin 3 jarang. Yang kahwin 4 kadang. Entah. Tapi yang itulah seolah-olah jahat betul yang kahwin 2 ni. Cuba tengok sekarang dalam dewan ni, dalam surau ni, siapa yang menikah seorang? Angkatlah tangan yang menikah seorang. Nampak? Punya ramai menikah. Kamu jangan angkat. Sibuk dia. Zul. Zul. Nama apa Zul? Nama apa Zul? Zul Arifin? Bukan. Baik. Dalam yang menikah 2, dalam yang menikah 3, dalam yang menikah 4, nak dibandingkan dengan yang menikah seorang, mana ramai? Seorang yang paling banyak orang menikah. Dalam kes keganasan rumah tangga, mana yang lagi banyak kes? Yang kahwin seorang atau yang kahwin 2? Yang kahwin seorang lah yang paling banyak sekali. Oi, macam soalan Musam janggut pula.
Kalau alim nujum, bijak laksana. Apakah dia? Kalau dua, kadang-kadang. Dia nampak ni. Kalau tiga, sikit entah ni. Kalau yang banyak seorang itulah yang banyak kes berlaku, nafkah tak bagi. Berapa banyak yang kahwin seorang, suami tak sembahyang. Berapa banyak yang kahwin seorang, pukul isteri, tinggal isteri. Berapa ramai yang kahwin seorang, curang. Curang, tuan-tuan. Allah. Berapa ramai yang kahwin seorang, zalim pada anak. Kenapa tak buat drama? Kami membantah perkahwinan. Perkahwinan merosakkan perempuan. Apa pasal? Kalau saya jadi orang yang membantah poligami, saya juga akan membantah kahwin seorang. Kerana dalam kes kahwin seorang ni, berapa ramai yang buat zalim pada isteri dia. Kenapa tak bantah? Cuba kita tanya pada isteri kita belah sana. Kak Som puas hati ke 100% pada suami Kak Som? Tu jawab. Telah Elio tau. Kak Som puas hati ke dengan suami? Boleh lah ustaz. Lepas sesak boleh lah ustaz. Lepas sesak dia kata ustaz. Kenapa Kak Som cakap lepas sesak? Mana dah bagi duit ustaz? Nafkah pun bagi sebulan 200. 200 saja, betul lah. Lepas tu tengah bulan minta balik. Macam mana ustaz? Kalau ikutkan tak layak tu kahwin seorang tu. Tak layak tu. Kalau akak-akak, abang-abang anti kahwin dua, akak anti juga berada ni tak bagi nafkah. Kenapa kita hipokrit? Untuk kahwin dua kita besar-besarkan. Yang kahwin seorang tak adil, kenapa tak besar-besarkan? Sedangkan kahwin itu wajib adil, bukan untuk 2, 3, 4 walaupun seorang. Gaji abang 4,000, yang gatal bagi nafkah dia 200 ustaz. Iyalah dia gaji 5,000. Isteri saya 5,000 kan. Saya 4,000, saya bagi nafkah 200, okey lah. Bang, yang 5,000 tu gaji dia bang, pendapatan dia bang. Abang tu untuk dia. Abang untuk dia. Bagilah selayak dengan kemampuan abang. Atau berapa yang layak pada saya ustaz untuk dia ustaz? Terpulanglah pada abang. Ya itulah 200 tu. Dengan saya pun dia macam itu, agak-agak dengan isteri dia macam mana tuan? Aku dah izinkan kamu kerja dapat 5,000 sebulan, kira okey lah. Minta-minta lebih bagi kan? Agak-agak layak ke jadi suami ni bang? Inilah nama dia jantan. Jantan. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab lantak lah. Saya pun tak setuju kahwin dua. Sabar je lah ustaz. Itu penyakit. Sesuai dengan dia. Anak 3 orang, anak 4 orang. Nah, saya bagi nafkah pada awak setiap bulan 1,000. Ini 1,000 ni nafkah awak. Ini 2,000 duit belanja dapur. Ini 1,000 ni sewa rumah. Abang dapat 300 saja untuk berulang-alik. Alhamdulillah dapat pula subsidi, dapat RM100.99. Jimat duit abang. Alhamdulillah. Dah. Okey ustaz, kalau isteri tak nak, bang, abang izinkan ya kerja pun cukup bang. Alhamdulillah bang. Abang ambil lah 1,000 ni balik. Ya, abang izinkan ya kerja je. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah lah. 1,000 kali dengan 12, 12,000. Agak-agak orang lelaki-lelaki kalau duit banyak, apa dia buat? Kahwin lain. Baik kau balon duit tu kak. Ni baik sangat, baik sangat. Okey, kereta abang bayar, rumah Yah bayar, ikan abang beli, beras Yah beli, kita share-share bang. Lama-lama lingkup. Bang, akak, tanggungjawab tu tanggungjawab suami kak. Tak cukup baru top up. Sekarang ni akak top up semua. Gini lelaki dia. Bila begini lelaki dia tengok sebelah rumah dia. Cantik juga janda ni. Dia mulalah. Janda ni terbahagi pada 2. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jentu. Ni parah ni tuan-tuan ni. Sebab tu abang-abang laksanakan tanggungjawab abang. Sama ada isteri seorang, 2, 3 atau 4, cukupkan nafkah, cukupkan belanja, beri pendidikan pada dia, beri kesihatan pada dia.
supaya dia tak dakwa kita di hari kiamat. Akak-akak kalau tak nak jadi suami kahwin 2, 3, 4, jadilah macam Siti Khadijah. Layan all out. All out punya layan. Suami nak balik pukul 8.30, begini duduk atas sofa. Pakai skirt. Umur 70. Abang, astagfirullahalazim. Suami itu turun balik rumah flat. Aku silap rumah ke tuan-tuan, nampak ni? Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Layan elok-elok. Orang tanya pada saya, ustaz, apa rahsia tak nak bagi suami kahwin 2? 2 rahsia. Cukup 2 je Kak Som. Pertama, mana dia pergi, ikut. Dah. Mana bang? Surau. Ikut. Pakai telekung datang motor, relax. Abang naik kereta, gua nak motor. Ikut, naik kereta pula tuan. Habis surau. Abang nak ke mana bang? Kena Tom Yam kejap. Ikut. Dia nak buat apa? Nak ke mana bang? Mancing. Ikut. Gini bawa joran tuan. Abang mana bang? Jogging. Ikut. Abang nak mana bang? Abang nak ni, naik basikal pagi-pagi ni. Beli basikal yang ada 2 seat, kayuh 2 orang lagi bini tuan. Simple. Abang nak ke mana bang? Abang nak Krosos. Abang nak Krosos. Mana bang? Langkawi. Ikut. Tak payah lah. Ya Allah, aku nak Krosos, nak ikut juga. Dia naik flight pukul 11, akak naik flight pukul 8. Sampai dia kat Langkawi, abang, astagfirullahalazim. Lama-lama kak tak nikah kak weh. Nak ke mana bang? Tandas. Ikut. Kamu ni gila ke apa tu? 2. Macam mana tak nak bagi suami kahwin lain? Bagi makan kenyang. Ustaz, saya masak untuk suami saya ustaz. Memang terbelahak kenyang dia ustaz. Siapa cakap ustaz? Saya masak 2-3 periuk dia makan. Itu kenyang lain Kak Som. Kenyang benda lain. Bagi makan kenyang-kenyang clear. Nak lagi abang? Tak nak dah. Duduk diam. Sibuk gitu. Yang mana faham, tak faham sudah. Wallahu a'lam.